Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak jawab satu soalan yang selalu sangat bermain di fikiran para pesara kerajaan. Nampak macam isu kecil kan? Tapi percayalah, ia boleh jadi sangat penting lagi-lagi waktu kecemasan. Soalannya mudah je. Kalau saya dah ada kad pesara, kena ambil surat jaminan atau GL lagi ke? Jom kita rungkai satu persatu. Inilah dia, dilema yang ramai hadapi. Mungkin anda pun pernah lalui benda yang sama. Tanya kawan, seorang cakap, tak payahlah, tunjuk kad je. Tanya seorang lagi, dia cakap, wajib ambil GL, kalau tak, kena bayar nanti. Macam-macam jawapan kan? Pening kepala dia buatnya. Okey, jangan risau. Dalam perkongsian kali ni, kita akan bagi jawapan yang jelas supaya lepas ni anda betul-betul faham. Ini perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita fahamkan dulu fungsi sebenar kad pesara tu. Lepas tu, kita tengok pula, bila masanya GL ni masih diperlukan? Kemudian, bahagian paling penting, kena mohon sendiri ke tak? Kita juga akan sentuh sikit kes khas macam untuk pasangan atau ibu bapa dan kenapa kadang-kadang masih ada isu kena bayar. Akhir sekali, kita buat satu rumusan ringkas untuk tindakan anda. Baiklah, jom kita mulakan dengan perkara nombor 1. Apa sebenarnya fungsi kad pesara anda bila anda sebagai pesara nak dapatkan rawatan untuk diri sendiri di hospital kerajaan? Okey, ini poin yang paling penting untuk anda ingat. Untuk kebanyakan urusan rawatan biasa, macam jumpa doktor biasa kat klinik kesihatan atau rawatan pesakit luar, kad pesara yang JPA keluarkan tu, ia sebenarnya dah bertindak macam surat jaminan elektronik atau kita panggil EGL. Anggaplah ia macam kunci digital anda untuk dapatkan kemudahan perubatan percuma yang memang hak anda. Proses dekat kaunter pendaftaran tu sepatutnya sangat mudah. Cuba kita bayangkan ya. Tuan Haji Ahmad, seorang pesara guru, pergi hospital untuk rawatan susulan kencing manis. Sampai di kaunter, dia cuma perlu buat 2 benda je. Bagi kad pesara dia dan sekali dengan kad pengenalan untuk pengesahan. Itu sahaja. Tak ada borang-borang yang rumit pun pada peringkat ni. Semuanya direka untuk jadi senang. Okey, sekarang apa yang jadi di sebalik tabir belakang kaunter tu? Bila kerani tu ambil kad anda, dia akan masukkan nombor IC anda dalam sistem hospital. Sistem ni pula terus berhubung secara online dengan pangkalan data pusat yang diuruskan oleh Kumpulan Wang Persaraan atau KWAP. Dalam beberapa saat je, klik, sistem akan sahkan status persaraan dan kelayakan anda. Inilah yang kita panggil EGL. Prosesnya automatik. Setakat ni nampak macam semua mudah kan? Tunjuk kad, selesai. Tapi, di sinilah biasanya kekeliruan tu bermula. Walaupun kad pesara tu dah cukup power untuk rawatan biasa, ada keadaan-keadaan tertentu yang lebih serius sikit di mana pihak hospital perlukan satu jaminan yang lebih rasmi. Itulah dia, GL. Jom kita tengok contoh supaya lebih faham. Pertama, kemasukan ward. Katalah Puan Siti disahkan kena denggi dan doktor suruh masuk ward untuk dipantau. Ini bukan lagi rawatan biasa. Dah ada kos katil, kos ubat, kos jagaan harian. Jadi, hospital perlukan GL sebagai pengesahan rasmi yang kos-kos ni akan ditanggung. Kedua, rawatan pakar. Contohnya anda dirujuk pada pakar jantung. Konsultasi dan ujian-ujian macam imbasan ekos selalunya perlukan GL. Dan ketiga, prosedur perubatan. Ini termasuklah pembedahan walaupun kecil atau imbasan mahal macam MRI. Semua ini perlukan lampu hijau dalam bentuk GL sebelum boleh mula. Ini membawa kita kepada soalan cepu mas yang paling ramai pesara tertanya-tanya. Kalau GL diperlukan untuk kes-kes tadi, maknanya adakah saya kena kelam kabut pergi pejabat GPA atau jabatan lama saya untuk mohon GL secara manual? Dan ini berita baiknya. Jawapan ringkasnya, untuk diri anda sendiri biasanya tidak perlu. Inilah beza paling besar antara pesara dengan penjawat awam yang masih berkhidmat. Kalau staf aktif, mereka kena mohon GL dulu guna sistem macam HRMIS. Tapi untuk pesara, prosesnya dah jadi lebih mudah. Anda tak perlu buat kerja tu. Jadi, macam mana ia berfungsi? Senang je. Masa anda daftar untuk masuk ward atau untuk pembedahan yang kita sebut tadi, pihak pentadbiran hospital lah yang akan uruskan permohonan GL bagi pihak anda. Mereka akan guna maklumat dari IC anda untuk hantar permohonan GL secara elektronik terus ke sistem JPA atau KWAP. Anda cuma perlu tunggu sekejap je. Beban kerja tu hospital yang pikul, bukan anda. Nak lagi senang? Ni ada satu tips pro. Ada satu alat digital yang sangat membantu, iaitu aplikasi My Pesara.
Nasihat saya, muat turun dan daftar siap-siap aplikasi ni dalam telefon anda sebelum anda sakit. Biasakan diri dengannya. Dalam tu ada e-kad pesara digital. Di sesetengah hospital yang sistemnya dah canggih, bila anda tunjuk e-kad ni, proses pengesahan di kaunter boleh jadi lagi cepat. Baik, sekarang kita sentuh satu bahagian yang sangat penting. Semua peraturan yang kita bincang tadi tu adalah untuk rawatan diri pesara itu sendiri. Persoalannya, macam mana pula kalau yang sakit tu isteri kita, atau suami, atau anak-anak yang layak, atau ibu bapa kita yang sah di bawah tanggungan? Dekat sinilah perbezaannya sangat besar. Untuk diri anda, kad pesara tu dah boleh mulakan proses secara automatik. Tapi untuk tanggungan anda, prosesnya tak automatik. Pihak hospital tak boleh nak jana GL untuk mereka hanya dengan kad pesara anda. Untuk mereka, satu permohonan berasingan memang diperlukan. Ini poin yang ramai terlepas pandang dan boleh jadi masalah nanti. Jadi, macam mana nak buat? Contohnya, isteri Encik Ismail perlukan pembedahan katarak. Encik Ismail tak boleh tunggu sampai hari pembedahan. Beliau kena proaktif, mohon GL untuk isteri dia lebih awal. Caranya, mungkin boleh cuba log masuk ke portal jabatan terakhir tempat dia kerja dulu kalau masih ada akses, atau kalau masih boleh, guna sistem HRMIS. Kalau dua-dua tak boleh, jalan terakhir mungkin kena hubungi terus bahagian pencen JPA untuk dapatkan panduan. Kuncinya, untuk tanggungan kena rancang awal. Walaupun sistem dah ada, kita masih dengar juga kan ada kes pesara diminta bayar deposit atau bayaran penuh. Benda ni memang boleh buat kita stres. Jom kita fahamkan beberapa sebab utama kenapa benda ni boleh terjadi supaya kita lebih bersedia. Slide ni penting, cuba perhatikan betul-betul. Kadang-kadang puncanya silap kita sendiri. Contohnya, kita kelamun kabut, terus bagi IC je. Lupa nak cakap, saya pesara kerajaan. Kerana itu pun daftarkan kita sebagai pesakit awam biasa. Atau kita tunjuk kad pesara selepas semua rawatan dah selesai. Bil pun dah keluar, memang dah terlambat. Ada juga masalah teknikal di mana sistem hospital tak dapat bercakap dengan pangkalan data pusat. Dan akhir sekali, kalau masuk ward, mungkin GL tu ambil masa sikit nak lulus, jadi hospital minta deposit dulu yang akan dipulangkan kemudian. Okey, kita dah lalui banyak maklumat penting tadi. Sekarang, jom kita simpulkan semuanya menjadi beberapa poin utama yang senang untuk anda ingat dan amalkan. Jadi, ini 4 perkara penting untuk anda bawa balik. 1. Kad pesara anda tu macam EGL untuk rawatan asas, tapi ingat, ada hadnya. 2. Berita paling melegakan, anda tak perlu susah payah mohon GL untuk diri sendiri, hospital akan uruskan. 3. Amalan paling mustahak, sentiasa proaktif di kaunter. Bagi tahu anda pesara dan tunjuk kad awal-awal lagi. Dan yang terakhir, ambil tahu sikit prosedur hospital dan gunalah aplikasi My Pesara. Mungkin ada yang fikir, alah lecehnya nak kena tahu semua ni, bukan patutnya semua automatik ke? Betul, tapi faham selok-belok proses ni bukan sekadar pengetahuan am. Ia adalah persediaan. Ia adalah insurans ketenangan fikiran untuk kita. Waktu kita atau keluarga diuji dengan sakit, benda terakhir yang kita nak fikirkan ialah masalah duit atau bayaran yang tak dijangka. Pada penghujungnya, bila kita ada ilmu ni, kita ada kuasa untuk kawal keadaan. Bila kita faham hak dan prosedur, kita boleh lalui waktu cemas tu dengan lebih tenang dan fokus pada apa yang paling penting, kesihatan. Jadi, simpanlah maklumat ni baik-baik dan kongsikanlah dengan ibu bapa, pasangan atau kawan-kawan anda yang bergelar pesara. Sebab, persediaan awal ini adalah salah satu cara kita tunjukkan rasa sayang pada keluarga kita. Terima kasih.